Saudara sekalian, boleh ke tak boleh makan telur? Saya nak tanya you. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh langsung, macam mana tu? Jadi kita kena fikir, telur yang paling penting ialah kualiti tu. Kalau nak makan pun kena orang kata apa, grade yang free range, ayam tu yang bebas, organik lah, jangan ambil ayam yang dibela, kena injection dan sebagainya tu. Ayam tak sihat, telur pun tak sihat. Satu. Nombor dua, yang kata tak boleh tu sebab dia orang kata kalau terlalu banyak lebih pada 6 biji seminggu dah boleh kena diabetes, kardiovaskular, jantung semua tu bahaya. Tapi ada pula yang kata kalau boleh makan 2-3 biji sehari, 2-3 biji sehari, you akan meningkat you punya berat badan, you akan cantik turunnya, meningkat kolesterol yang bagus, orang kata apa, walaupun ada lemak dalam telur tu, lemak yang bagus. Jadi banyak kebaikannya yang orang tak tahu. Telur adalah antara makanan protein yang perfect. Okey.